Okey, sekarang kita nak tunjukkan macam mana nak membeli makanan panas di premis Strata Opah. Pertama sekali kita akan pilih nombor menu lah. Sekarang ni kita pilih nombor 9 untuk nasi biryani daging masak hitam. So kita akan membuat pembelian dan bayaran di sini. Okey, pertama sekali kita masukkan nombor. Tadi kita pilih nombor 9. Okey, di sini kita untuk pembayaran kita boleh pilih lah nak bayar pakai kad, QR ataupun Touch and Go. Jadi sekarang kita pakai kad. Kita cuma touchkan kad dekat dia punya tempat bayaran, dan selepas itu kita akan buka penutup ni. Penutup untuk ambil makanan, itin apa semua kita ambil di sini. So kita tunggu sekejap untuk makanan sampai. Makanan sampai akan dalam keadaan panas, yang mana kita ada heater dekat dalam. So kita tengok apa yang keluar tadi sama seperti yang kita beli, iaitu nasi biryani daging masak hitam. Okay, kita cuba buka dan tengok apa ada dalamnya. Okey. Ya, keadaan panas Okey. Dalamnya kita ada sambal bilis yang mana kita bagikan sekali. Kita ada daging masak hitam yang lebih kurang 120 ke 150 gram. Dan ini nasi biryani basmati, yang mana kita akan boleh buka dan makan terus dalam inilah, buka semua, kita boleh makan terus. Dan di samping itu juga kita ada di sini, kita letakkan sekali sudu, plastik, tisu apa semua untuk di sini, yang mana kita ada ni, kita boleh buat bungkus balik sekali. Dan di sini juga kita sediakan tempat untuk makan. Okey, terima kasih.